Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Jabatan Teknologi Elektrik, Institut Kemahiran Tinggi Perda atau Perda TECH akan membentangkan hasil inovasi kami yang bertajuk Universal Electrical Cable Wrapping atau ringkasnya ECWRAP. Saya ialah Nur Ain Yusra binti Mahmud bersama ahli kumpulan saya, Fadhil Latifi bin Syahrudin, Normaisarah binti Idris dan Adam Haikal Sulaini Afendi. Electrical Cable Wrapping ialah inovasi yang direka untuk mengatasi masalah kabel elektrik yang mudah terurai dan tersimpul. Diperbuat daripada fabrik tahan lasak dan fleksibel, ia sesuai untuk pelbagai saiz gulungan kabel. Produk ini membantu memastikan kabel sentiasa kemas, menjimatkan masa kerja serta meningkatkan kecekapan pendawaian. Inovasi ini merupakan penyelesaian yang praktikal, mudah dan berpotensi untuk diaplikasikan secara meluas dalam industri. Pendawaian elektrik merujuk kepada sistem pemasangan kabel dan peralatan elektrik yang digunakan untuk mengagihkan tenaga elektrik daripada sumber kuasa seperti papan agihan distribution board kepada beban elektrik termasuk lampu, soket, kipas dan mesin. Kerja menarik kabel merupakan salah satu aktiviti yang paling penting serta memerlukan masa yang lama, bergantung kepada saiz dan tahap kerumitan sesuatu projek pendawaian. Kabel yang dibekalkan oleh pengeluar lazimnya digulung dan dibalut menggunakan plastik mengikut diameter gegelung kabel. Apabila pembalut plastik dibuka semasa kerja pemasangan, kabel cenderung untuk terurai dan berselirat. Masalah ini mengganggu proses penarikan kabel, meningkatkan masa pemasangan serta mengurangkan kecekapan kerja pendawaian. Seterusnya, inovasi dan pembangunan electrical cable wrapping dapat membantu mengatasi isu terungkai kabel semasa proses penarikan kabel dilakukan dalam kerja pendawaian. Produk ini diperbuat daripada bahan fabrik berkualiti tinggi, tahan lasak dan sesuai untuk kabel pelbagai diameter dan lilitan, menjadikan pengendalian kabel lebih teratur, menjimatkan masa, cekap dan praktikal. Objektif projek: mengelakkan kabel terurai dan bersimpul semasa penarikan, menjimatkan masa serta meningkatkan kecekapan kerja pendawaian, menyediakan penyelesaian yang praktikal, ringan dan boleh digunakan semula, mengurangkan kos operasi dengan produk yang tahan lama dan mesra alam, meningkatkan keselamatan kerja serta mengurangkan risiko kerosakan kabel, menawarkan inovasi yang memenuhi keperluan sebenar pendawai elektrik. Jom kita lihat carta alif idea inovasi. 1. Mengenal pasti masalah, kabel mudah terurai dan bersimpul. 2. Analisis punca dan kesan. 3. Reka bentuk penyelesaian. 4. Pemilihan bahan. 5. Pembangunan prototipe. 6. Ujian penggunaan. 7. Produk akhir sedia digunakan. Produk inovasi ini memberikan banyak manfaat kepada industri pendawaian. Kenapa reka bentuk produk sangat penting? Produk ini dihasilkan dengan menggunakan fabrik cotton, getah, velcro loop dan velcro hook yang berkualiti dan lasak dan sesuai digunakan di kawasan-kawasan bangunan yang sedang dibina dan dalam proses pendawaian. Proses reka bentuk produk tidak mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Kaedah penggunaan 1. Bentang, buka balutan fabrik dan letak kabel. 2. Balut dan kunci. Balut sekeliling kabel dengan ketat dan kemaskan sambungan menggunakan pengunci velcro. 3. Potong dan buang plastik pembalut asal yang berada di bahagian dalam kabel. 4. Tarik keluar kabel pemula dengan kemas dan boleh teruskan lakukan pendawaian tanpa perlu risau kabel terurai dan berselirat. Produk sudah bagus dan berinovasi. Ayo kita lihat pula impak projek. 1. Reka bentuk fabrik dan sistem velcro menyelesaikan secara mutlak masalah kabel terurai. 2. Optimumkan kos dan masa, mengurangkan kelewatan pemasangan, mencegah kerosakan penebat dan menjimatkan masa kerja. 3. Inovasi bersedia untuk pasaran, disokong oleh TRL 9, MyIPO serta penganugerahan antarabangsa. Bagi melindungi hasil inovasi ini,
kami telah mendaftarkan produk e-sirap di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyEpo, dengan nombor pendaftaran CRLY 2025P07011. Pendaftaran ini merupakan langkah penting bagi memastikan reka bentuk dan konsep inovasi kami dilindungi daripada peniruan atau penggunaan tanpa kebenaran. Sepanjang pembangunan projek ini, ECWRAP telah diketengahkan dalam pelbagai program inovasi dan menerima maklum balas yang amat memberangsangkan daripada pensyarah, pemain industri serta panel penilai. Pengiktirafan yang diterima membuktikan bahawa inovasi ini memenuhi keperluan sebenar pengguna kerana ia menyelesaikan masalah yang sering berlaku semasa kerja pendawaian elektrik. Pencapaian ini juga menjadi motivasi kepada kami untuk terus menambah baik reka bentuk produk, meningkatkan kualiti bahan dan memperluaskan aplikasi ECWRAP ke sektor pembinaan, penyelenggaraan elektrik, institusi TVET serta industri pembuatan. Kami percaya, dengan sokongan daripada pihak industri dan agensi berkaitan, ECWRAP mampu berkembang sebagai produk tempatan yang berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Kesimpulannya, proses penarikan kabel merupakan salah satu aspek penting dalam kerja pendawaian elektrik kerana ia memberi kesan kepada kecekapan dan tempoh pelaksanaan sesuatu projek. Masalah seperti kabel yang terurai dan berselirat selepas pembalut plastik dibuka boleh melambatkan proses pemasangan serta menyukarkan kerja penarikan kabel. Oleh itu, ECWRAP dibangunkan sebagai penyelesaian yang berkesan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara rujukan-rujukan penting yang dilakukan oleh kumpulan kami, antaranya Garis Panduan Pendawaian Elektrik di Bangunan Kediaman dan Domestik Suruhanjaya Tenaga, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Laporan Tahunan Statistik Kemalangan Pekerjaan Negara, Akta Bekalan Elektrik dan lain-lain. Akhir kata, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur ICBE 2026, panel hakim dan semua pihak yang telah memberikan peluang kepada kami untuk membentangkan inovasi ini. Kami berharap pembentangan ini dapat menunjukkan bahawa e-sirap merupakan satu penyelesaian yang praktikal, inovatif dan mampu meningkatkan kecekapan serta keselamatan kerja dalam industri pendawaian elektrik. Sekian, terima kasih.